Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini hari Selasa 18/11/2025. Pak Nat nak teruskan kerja-kerja mengecat dalam rumah ni. Pak Nat dah siap undercoat atas. Jadi Pak Nat nak sambung cat atas lah. Sebagai undercoat. Okay. Barang-barang mengecat langit-langit tu pada standby warna biru dah, insyaAllah. Jadi nampak terang sikit bilik tu. Okay. Hari tu Pak Lang ada orang pandai buat kerja pipe ni. Kat sini bocor pandai. Cakap Pak Lang masukkan stop cock lah. Ada stop cock standby. Okay. Tapi lepas tu ada pula bocor bawah ni, abang nampak jumpa bocor kat sini. Ada lagi satu bocor. Lagi satu nak bagi tahu tip kenapa selalu pipe kita bocor tempat-tempat yang sama. Nampak tak ni batang pipe ni? Dia melengkung. Ni pun melengkung. Punca dia melengkung tu Pandak dah burn, dah pakai blower pemanas. Jadi selama ni pressure daripada batang pipe ni, pasal dia tak lurus tegak, jadi dia menekan sambungan-sambungan ni. Jadi pada sambungan tu tak tahan lama. Jadi kalau kata ada tekanan pipe, masa kita masang tu, kita blow kat tempat-tempat yang mungkin tak lurus, mungkin dia perlu bengkok, jadi dia akan melentur mengikut dia punya dua arah dia. Nampak bengkok tu kan? Lepas kita lentur, kita bakar tu, kita panaskan tu, dia akan ikut dia punya kesesuaian kelurusan yang dia perlu. Jadi dia tak menekan sambungan-sambungan batang pipe tu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan kerja-kerja kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyihatkan benda akan Pandak sihat, Pandak sihat, Wan sihat kat sini, semua keluarga kita sihat. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kemudahan atas segala sesuatu. InsyaAllah. Assalamualaikum sayang semua.
Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Selamat petang. Sudah siap akhirnya umbung atas. Okey. Warna biru laut, insya-Allah. Allah pemudahkan. Moga-moga kita semua sihat. Insya-Allah. Assalamualaikum. Sayang semua.